Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Keripan. Hari ini Ipan nak review apa yang ada kat depan ni, iaitu Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite. Jadi inilah adalah kad-kad packnya dan kita akan review full set dan juga termasuk pack Heroes Unite kad AR. Sebelum kita nak mulakan kad review ni, kalau korang nak beli pack Heroes ni, korang boleh beli di kedai Galactic Comic. Ya, kita ada dekat Shopee dengan TikTok Shop. Jadi kalau korang nak beli, korang just search Galactic Comic dan korang pergi ke channel dia, korang boleh follow sekali dan korang cari kad-kad yang ada dekat jualan Galactic Comic. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita review pack Heroes Unite. Baiklah, jadi kita mulakan dengan pack yang pertama, iaitu muka depannya kita ada Mekamato Mode Ninja. Alright, so ini yang muka depannya. Baiklah, jom kita buka pack dia. Baiklah, kita dah buka untuk pack pertama kita. So jom kita tengok kad muka depan kita. Okay, so untuk kad pertama kita ada Mecha Ninja Grade B 2 bintang, HP 120, Attack 100. Untuk efek dia, pergerakan Mekamato terlalu laju, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Okey, sini adalah kad yang ke-17 pack Heroes Unite. Seterusnya kita ada kad Jagara Grade B 3 bintang, HP 160, Attack 120. Untuk efek dia, pilih satu kad sokongan dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Terusnya kita ada kad sokongan Kasa dan Retaka. Untuk efek dia, pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan di tangan anda. Seterusnya kita ada kad sokongan lagi, iaitu Project Mas Mana. Untuk efek dia, pilih satu kad jenis Mas Mana, Mas Mara atau Mas Cacis dari deck. Gantikan kad di zon aktif dengan kad yang dipilih dan aktifkan efek kad tersebut. Okey, seterusnya kita ada kad Yaya Grade B 2 bintang, HP 80, Attack 20. Untuk efek dia, lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru attack kad tersebut. Okey, seterusnya kita ada dadu terbaru ya guys. Ni kita ada logo kentang. Okey, nice. So kita tengok kad special dia, kita ada kad Borara dan Clan Carbon. Untuk grade dia A 4 bintang, HP 180, Attack 100. Untuk efek dia, kuasa teleportasi. Efek kad lawan tidak berkesan, pilih satu kad dari deck lawan, tukarkan kad tersebut ke zon aktif pihak lawan tanpa mengaktifkan efek kad tersebut. Jadi ini adalah kad grade A yang pertama kita. So korang boleh tengok, memang cantik lah. Kedua-dua watak ni ada kat dalam kad, satu kad. Dan ini adalah kad pertama Clan Kabuk dan Borara dari Monster Galaxy Card. So memang cantik lah. Okay, ni kad dia. Baiklah, seterusnya kita akan buka pack yang kedua. Baiklah, ini adalah kad pack kedua kita. Okay, kita tengok kita dapat kad apa. Kita ada kad sokongan tim Bubadi Baku. Wow, kita dapat kad tim Bubadi Baku yang asal guys, dari season 3 rasanya. Okey, untuk efek dia korang boleh baca sendiri, sebab mungkin kalau Ipan baca efek mungkin video akan jadi panjang lah. So korang baca lah untuk efek dia. Seterusnya kita ada kad Janitor Grade B 3 bintang, HP 140, Attack 120. Untuk efek dia korang boleh baca. Seterusnya kita ada kad Laksamana Tarung Grade dia B 2 bintang, HP 100, Attack 80. Seterusnya kita ada kad Bobo Boy, Art Comic. Untuk grade dia C 1 bintang, HP 40, Attack 20. Ini efek dia. Baiklah, seterusnya kita ada kad sokongan Ochobot. Untuk efek dia, Ochobot digodam, lihat zon kalah pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Baiklah, seterusnya kita ada kad dadu lagi, dan kita tengok kad special kita, iaitu kad Mas Mana. Untuk grade dia adalah A 4 bintang, HP 160, Attack 120. Untuk efek dia, jika menang osong pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di zon kalah. Okey, memang cantik ya guys untuk kad Mas Mana ni. Akhirnya kita dapat kad grade A Mas Mana. Baiklah guys, ini adalah untuk pack ketiga kita. Kita ada watak Bobo Boy Solar. Baiklah, kita tengok kat apa yang kita dapat untuk pack ketiga kita.
First kita dapat Fang dan Gopal. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 120, attack 100. Untuk yang kad kedua, kita ada kad Mega Konco. Grade dia B, 2 bintang, HP 100, attack 80. Seterusnya kita ada kad King Balakung Art Comic. Okay, cantik. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 180, attack 160. Seterusnya kita ada kad Mas Cacis. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP 180, attack 160. Ini effect dia. Baiklah, seterusnya kita ada kad Ying. Okay, grade dia C, 1 bintang, HP 60, attack 40. Jadi ini adalah effect dia. Seterusnya kita ada kad Dado. Dan kita tengok kad special kita, iaitu kad Boboiboy Solar. Grade A, 4 bintang, HP 140, attack 120. Alright, memang nice untuk Boboiboy Solar pack HU kali ni. Seteruskannya dengan pack yang keempat, kita ada Trio dan juga Ultrabot lama. Baiklah, untuk pack yang keempat kita tengok dapat kad apa. First kita dapat kad Big Bo Beep. Grade B, 2 bintang, HP 100, attack 100. Seterusnya kita ada kad Captain Vargova. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP 120, attack 60. Baiklah, seterusnya kita ada kad sokongan Retaka Voltra vs Hangkasa. Okay, ni art comic. Okay, memang cantik. Seterusnya kita ada kad Mas Mara. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 140, attack 100. Seterusnya kita ada kad Kuali. Grade dia B, 2 bintang, HP 80, attack 60. Seterusnya kita ada kad Dadu lagi. Dan kita tengok kad special kita dapat Boboiboy Kuasa 3 dan Ultrabot. Untuk grade dia A, 4 bintang, HP 120, attack 100. Oh, memang cantik lagi untuk kad ni. Sebab dia memang nostalgia untuk kad-kad baru ni. Dia ada yang version Boboiboy season 1 punya. Okay, memang cantik. Baiklah, seterusnya kita ada kad Ubadi Bako. Baiklah, untuk pack kelima kita tengok dapat kad apa. First kita dapat kad Yaya dan Ying. Grade B, 2 bintang, HP 140, attack 80. Kad kedua kita dapat kad Bad Dudes. Yes, kad sokongan. Okay, ni effect dia memang panjang ya guys. Kita ada 3 watak dalam ni. Seterusnya kita ada Mas Mawais Art Comic. Kita ada grade B, 3 bintang, HP 180, attack 140. Seterusnya kita ada kad Amato. Grade dia C, 1 bintang, HP 60, attack 40. Seterusnya kita ada kad sokongan Tim Bubadi Bako Forever. Jadi ini adalah efek dia guys. So memang panjang untuk dibaca. Baiklah, untuk next kita ada kad Dadu lagi. Dan kita tengok kad special dia adalah Samurai. Untuk grade dia A, 4 bintang, HP 160, attack 120. Okay, untuk next pack pula kita ada watak muka depan Boboiboy. Ok lah guys, yang adalah untuk pack yang ke-6 kita tengok dapat kad apa. First kita dapat kad Rubika. HP dia 140, attack 100, grade B 4 bintang. 3 bintang. Seterusnya kita ada kad Gijimo, Citak Bot dan Rompak Bot. Untuk grade dia C, 1 bintang, HP 60, attack 40. Seterusnya kita ada kad Boboiboy. Grade C, 1 bintang, HP 60, attack 80. Seterusnya kita ada kad sokongan MYS Kebenaran. Baiklah, seterusnya kita ada kad Mecha Pro. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 140, attack 100. Seterusnya kita ada kad Dadu lagi ya guys. So kita tengok kad special ni adalah kad Muka Lakus. Alright. So jarang kita jumpa kad Muka Lakus ya guys dari MGC dan juga BGC. Okay, untuk grade dia A, 4 bintang, HP lah 180, attack 140. Okay, wow, dia punya efek dia memang cantik untuk kad Muka Lakus ni. Baiklah, seterusnya kita ada kad pack Boboiboy Sorry. Baiklah, untuk pack ke-7 kita dapat kad Ijojo. Okay, untuk grade dia B, 2 bintang, HP 100, attack 120. Next card kita ada Rocket Fish. HP 100, attack 80, grade B 2 bintang. Seterusnya kita ada Abam, ABAM.
C grade dia 1 bintang, HP 80, attack 100. Seterusnya kita ada kad Satrianta Art Comic. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 140, attack 120. Seterusnya kita ada kad sokongan lagi, Drone Mas Mana. Seterusnya kita ada kad, okey, kita nak kad special kita. Kita tengok dapat kad apa. Kita dapat kad Bobo Boy Sorry. Untuk grade dia A, 4 bintang, HP 200, attack 180. Okay, ni pun cantik juga untuk kad Sorry ni lah. Seterusnya kita ada kad Bobo Boy Beliong, pack yang ke-8. Right, so kita tengok pack ke-8 kita. Kita dapat kad Bobo Boy dan Probe. Untuk grade dia C, 1 bintang, HP 80 dan juga attack 60. So kita ada watak Bobo Boy kembali untuk kad MGC kita. Baiklah, seterusnya kita ada Payapi. Untuk grade dia C, 1 bintang, HP dia 80, attack 60. Seterusnya kita ada kad C, grade C, iaitu Captain Separuh, 1 bintang, HP dia 80, attack 100. Seterusnya kita ada kad Kuputri Art Comic. Grade dia B, 2 bintang, HP 120, attack 140. Baiklah, seterusnya kita ada kad Captain Kaizo. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP 100, attack 120. Baiklah, seterusnya okey, kita nak tengok kad special kita, iaitu kad special kita adalah Bobo Boy Beliong. Untuk grade dia A, 4 bintang, HP 260, attack 220. Okey, nice, cantik. Baiklah, untuk pack second last kita, iaitu pack yang ke-9 kita ada Bobo Boy Gentar. Baiklah, untuk pack yang second last kita, iaitu pack ke-9 kita tengok kita dapat kad sokongan gerombolan kejahatan. Seterusnya kita ada kad Chambot. Grade dia B, 2 bintang, HP 100, attack 80. Seterusnya kita ada kad grade B, 2 bintang, bayi kembar, HP 100, attack 80. Seterusnya kita ada kad Panglima Pairapi Art Comic. Untuk grade dia B, 3 bintang, HP 180, attack 160. Seterusnya kita ada kad Mara dan Pian. Grade dia C, 1 bintang, HP 60, attack 40. Baiklah, seterusnya ini adalah kad second last, kad grade A kita. Kita dapat kad apa? Kita dapat kad Bobo Boy Gentar. Okey, untuk grade dia A, 4 bintang, HP 220, attack 40. Okey lagi, jadi ini adalah full set dari pack Heroes Unite. Jadi marilah kita teruskan dengan kad AR kita, iaitu kad AR Mekamato. Okey guys, jadi ini adalah pack AR kita. Kita dapat kad apa? Depan ni kita ada kad A Samurai. Okay, ini adalah kad tadi. Seterusnya kita ada Yaya dan Ying. Kita ada Bad Dudes. Kita ada Mas Mawais. Kita ada Team Bobadi Baku Forever. Okey, jadi kita tengok kad AR dia adalah kad AR Mekamato. Jadi ini adalah kad AR dia. Untuk grade dia AR 5 bintang, HP 140, attack 100. Okey, so untuk AR dia version warna purple ya guys. Untuk luaran dia, untuk dalaman dia memang warna emas lah. Okey, so warna purple ni pun boleh kira cantik jugalah untuk kad AR ni. Okey lah guys, jadi ini adalah kad total kesemua untuk pack HU ataupun Heroes Unite, termasuk sekali kad AR kita. So pada pendapat korang macam mana, cantik ataupun tidak kad Heroes Unite ni? And kalau korang nak beli kad pack Heroes Unite ni, korang boleh pergi ke Shopee Galactic Comic, yang korang boleh search sahaja dekat Shopee and keluar pack Heroes Unite. Ini adalah untuk video pack Heroes Unite. Pada korang okey ataupun tidak, korang boleh komen dekat bawah. Dan pastikan korang jangan lupa tinggalkan butang subscribe, like dan share ya. So kita jumpa lagi video akan datang. Kita akan review starter deck version ke-9 kita, iaitu starter deck Gentar. Okay, video ni akan datang juga, dan juga giveaway. So kalau korang nak tahu giveaway apa, korang stay tune saja untuk review starter deck V9 ini. Okey lagi, kita jumpa lagi video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.